Mai. Kita mana lagi aku nak liga dah ni. Lawa mai. Kuat lagi. Mai. Wah, sabar. Oh. Hai geng, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh geng. Welcome back to my channel Samero geng. Baru sampai di Pamcoh. So dah ada ni 2-3 orang main geng. So doakan saya ada strike geng. So jom kita turun bawah, kita turun ni geng. Ada strike pagi ni geng. Okay geng, stay tune. Kita tengok hari ni ada strike tak ada strike. Okay geng, jom kita set up kemudian kita turun ni. Stay tune geng. So cuaca cantik begini. Ayak pun tengah nak turun surut geng. Okay, doakan saya ada strike geng. So training pelampung je lah begini geng. Okay geng, udang pertama ni. Udang pertama pagi ni. Harap ada orang yang sudi ambil. Okay, udang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada strike pagi ni geng. Okay, tok lampu tu geng. Nanti chase update. Twelve seconds later. Okay geng, udang pertama dah dibalas oleh buntai geng. Kita letak udang kedua geng. Udang pun kecil-kecil geng, tak apa besar. Okay, tak lampu geng. Okay geng, dah nak cerah ni, dah pukul 6.55 geng. Buntai banyak geng, Okay, agak cerah ni, dia tak ada dah. Hei, main dah sekok. Mana ikan ni. Dah 20 minit berlalu geng. Kerja buntai geng, habis lagi sekok udang geng. So kita tambah lagi udang lain. Okay, dekat lah ni saya punya ujung mana, dekat ni ada 3 orang. So tak lagi cerah, ada lagi buat benda main. Okay geng, jam dah menunjukkan pukul 7.02 minit geng. Masih tidak ada lagi sebarang hasil. Ini udang ketiga dah silap saya. Okay geng, doakan saya ada strike geng.
Ni. Okay, geng, jam dah menunjukkan pukul 7.46 geng. Masih tidak ada lagi sebarang hasil. So kita masih menunggu geng. Ayak sok lah ni. Selalunya ayak sok ni ada nak makan geng. Okay geng, stay tune. Kita try cari. Ni ayak dia ni, ayak dia. Tak bawa naik motor, malas nak bawa dua-dua. Nah, cepat. Ni, 4 ekor. 4 ekor lah makan. Tak kenyang-kenyang ni. Hang nak jadi buntai ah? Udang dengan 4 ekor ni. Puih. Dia orang tak banyak, buntai lagi banyak sebab dia makan kita punya, tak makan Walim punya. Mainlah sekok. Lah mau ada sesuatu geng. Ada geng glider. Nak terjun daripada halik waktu. Oh. 8 kali atau 7 kali. Bawa dapat hayak. Syarat ah. Lepas tu 16 kali kena terjun juga. Kena renew lah, kena ni. A few moments later. Oh. Lek. Balas sekali lagi, slow ni. Okey dah. Kena dah. Mai. Kita mana lagi nak ligat dah ni. Tak apa mai. Kuat lagi. Kuat lagi. Biar ada belah. Kuat. Mai. Bawa sabar. Takut nak pegang lidah ni. Oh. Geri benar. Uish. Allah. Apa? Nek.
Nampak dia lompat banyak kali, dia lompat nak lepas kail. Gila. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gila ni, rekod ni, besar ni. Oi. Aram dah babi tu. Hanyak aku. Gila geng, besar geng. Aku 3 hari betul-betul dah gede ikan. Gila ni lagi besar. Belah-belah eh. Belah-belah. Gila geng, besar geng. Gila geng, besar geng. Nah. Tak kepala lah. Besar geng. Belah ada ni. Bukan hang yang ketak, aku yang ketak. Dah sampai dapat lucu tu. Saya duk ingat tadi ni lah. Tengok aku dah layak tak nampak ni pun. Nah, ambil mak. Boleh balik dah. Tak apa dah nak balik ni. Dapat gua rezeki mata. Jual, dia nak bawa balik. Tak cuy. Rumah lu. Berapa ni? Main kat weh. 10 kilo. Ambil 10 9 dan 9. Duduk lah kat mana? 9 8. Duduk lah. Video ni. Okay, geng. Ekor dia geng. Ni sekat liak geng, bukan sekat sangkak ah. Tengok berapa ah? Dah sisik geng, besar daripada 5 upang geng. Besar lagi daripada 5 upang. Ambil ni buat kecil. Ambil buat kecil, buat tangkai. Lengan. Hai, morning. Oh, lombok dia masuk. Lombok dia masuk. Sebik tu tadi buah aku. Tidak ayak mata, tak lenot. Dia beberapa kali dah lompat nak lepas kail tu. Tak, tengok apa dia makan kat lagi atas. Nah, sambung ya, pakai udang. Boleh tengok tu ke? Ada lagi? Sekok tu baru pergi ni. A few moments later. Sekok lagi, adik dah. Tak apa, layan lah. Keep tak apa. Buka dek, dia dah belah, dia belah. Takut dia tak lekat, tak sulit lah. Sebab dia makan lama dah. Dia makan lama dah, okey lah. Grip. Pergi grip. Tak apa, main je. Dia kuat gitu, dia mangap dia makan pelampung tengah slow ah. Dia kuat lagi. Keluar lagi, sekat kedua. Oh, ekor kuning kat geng. Oi, besar juga. Oi, 3 rasa punya saiz. Oh. Ayak dia. Timbul lah. Timbul senang nak cari. Timbul ni masalah. Hantar masuk lorong tu. Tapi dia kuat lagi. Mai sayang mai. Mai, kawan abang dah naik dah abang. Abang dah dekat atas. Mai. Dia tekan lah tengok gerik biru hang pun. Tadi tu macam tu, berapa kali kena aku. Nak tarik dia masuk lorong kan? Tak apa, tarik lah. Itu boleh dah ni, dia tak besar tak apa. Dekat solid tak apa, dah lama dah makan. Tengok, tok tu makan tengok. Dia baru pindah, baru tok lah. Dia tak memai tau. Tengok grip biru ni. Tak apa, Dia nak tarik masuk lorong ni. Masuk lorong senang.
Dia tak mau pi. Tak mau lagi. Boleh tu. Boleh tu. Bagi dia ni tarik. Kat depan tu. Sikit je tu. Tarik Syarul. Hang. Kan lama sangat, bahaya lama sangat. Okey cantik. Okey gerik. Alhamdulillah. Gerik biru ni hari-hari gerik mulut ikan ni. Biru ni function. Terbaiklah. Okey geng, 2 ekor dah naik pagi ni geng. Seekor tadi gorgon geng, 9 kilo. Ni saat-saat ni baru naik pula. Bukan dalam 2 kilo lebih pada tu. So kita sambung je mancing geng. Tengok. Ada lagi yang naik. Okay geng, stay tune. Kita tengok lagi. Ada lagi tak ada lagi. Ada lagi ke tak ada yang naik. Okey geng. Stay tune. Alright. Duduk geng, ikan sama besar dengan dia geng. Dia nak buat apa ikan besar sangat tau. Oh. Gila. Gorgon gemuk geng, gemuk ikan ni. Meh. Kucing. Mau kenyang ni. Berapa ekor? 6 ekor ni. Nah. Meh. Mata banyak tak usah muka weh. Nah. Apa ni? Makan tak usah muka. 12 seconds later. Naik lagi guys. Oi, dia ni tangan mau geng, tangan mau. Oh, ni saya kedai ni. Dia mau. Abang, otok kan? Berapa kilo dah ni? Sekilo lebih eh? Sekilo lebih. Oh. Naik lagi, tangan mau. Hambat ikan je ni kat depan. Hambat ikan kat depan je ni. Ada lagi. Oh, dekat ni hidung. Tembus tu tak apa. Dia confirm tak keluar lah. Tu dah strike lagi brother ni. Brother ni strike lagi geng. So hampa nak beli perambut apa beli kat dia geng. Kerja perambut geng, lepas tu ikan mau. Oh dah, tu dah bapak dah geng. Anak mencari bapak. Ni anak dah geng. Anak nak cari bapak, anak kehilangan bapak. Lalang dengan anak-anak kena tibai. Dah bapak dah geng. Bapak dah. Ui, cukup. Hai. Dia masuk tangan dalam ni. Sabar. A few moments later. Jom, gerak balik. Baik. Grip banyak jasa, grip.
Okay geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. So jam menunjukkan pukul 9.15. So on the way nak balik. Ni tak ada hasil lagi geng. Ni member berjaya mendaratkan sekap seberat 9.9 kg. Alhamdulillah rezeki dia geng. Saya berjaya grip ikan tu geng. Nak lucu dah. Saya ambil, dia jatuh kat atas haribo. Sempat agak sauk. Alhamdulillah ada juga rezeki. So nak balik lah. Esok kita repeat lain. Terbaik. Jom. Terima kasih kepada penonton. Bye bye.